mana ni? Nak bayar bil ni. Susah betul lah selama sekarang ni. Tak ada ke app yang boleh buat macam tu? Apa-apa ni. Ni Tuan, laporan bulanan kita. Oh, terima kasih banyak-banyak. Tuan tak bayar lagi ke bil air ni? Saya pun malas sebenarnya pakai macam ni. Acik kertas, kena call lah, kena masuk website lah. Kenapa tak pakai air Zura? Dan kesuruh yang biskut tu ke? Tak, Net Zura. Oh, Nexura. Ya, kita boleh bayar semua bil dalam app tu. Bil air, bil api, semua boleh. Oh, boleh ke? Tunjukkan kepada saya. Ya, saya tunjuk. Okey, pertama sekali apa yang tuan perlu buat ialah buka dulu aplikasinya. Okey, di sini ada 3 pilihan iaitu bil air, bil elektrik dan juga bil internet. Okey, tekan saja di bil air. Okey, di sini apa yang tuan perlu buat adalah Di sini apa yang hanya tuan perlu isi buat adalah maklumat di isi bawah maklumat dan bawah. tekan submit. Okey, Bayar semudah saja. itu sahaja. Bukan itu saja, tuan juga boleh tahu keadaan bandar tuan dan juga menggunakan kenderaan awam ataupun perkhidmatan e-hailing. Okey, mari kita lihat untuk e-hailing. Sama seperti tadi, tuan hanya perlu isikan maklumat di bawah dan tetapkan tarikh dan masa untuk diambil. Okey, jadi kita boleh lihat aplikasi ni dia menggabungkan pelbagai fungsi aplikasi lain dalam satu aplikasi untuk memudahkan kehidupan kita. Itu tadi adalah feature-feature daripada aplikasi Nexura. Dan saya adalah pelajar daripada SMK Sarjana Indah yang bernama Omar Taqif bin Syaful Mazdan, ingin mengucapkan kepada KPM dan juga organisasi ataupun badan-badan yang terlibat dalam pertandingan aplikasi Android ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sejuta-jutanya dan juga terima kasih juga kepada guru-guru pembimbing dan yang telah membantu saya. Dan saya tidak lupa sekali dengan kawan-kawan saya yang telah menolong saya untuk menciptakan aplikasi yang sungguh menakjubkan ini. Akhir kata, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.